Empat yang seterusnya adalah kita nak install robot Cat Nova dalam MT4. Jom Cap ajar. Pertama sekali awak perlu dapatkan file robot Cat Nova yang ada dalam channel Telegram Cap. Awak boleh pergi ke channel Telegram Cap, link description dekat bawah, and awak pergi dekat bahagian pin. Okay, pergi kat bahagian pin post, ambil yang latest version. Okay, video ni akan stay dekat sini tetapi version akan sentiasa berubah. So sila dapatkan version yang paling latest. Okay, sekarang version paling latest adalah version 1.0.6. In the future akan ada lagi version yang baru. So please gunakan version yang paling latest. Okay, so download and then awak pergi dekat bahagian show in folder. So awak akan dapat robot Cat Nova. Okay, so bila awak dah jumpa robot Cat Nova ni, awak just copy and awak pergi dekat VPS awak tadi dan awak paste dekat sini. Macam tu, simple. Maksudnya file robot Cat Nova ni dah ada dalam VPS awak. Tinggal kita nak masukkan dekat MetaTrader 4 sahaja. Caranya simple je. Copy dekat sini. Okay, pergi dekat MT4 awak tadi. Pergi dekat bahagian file, open data folder, MQL4, expert dan paste dekat sini. Tutup je platform ni dan tekan lagi sekali platform Headway ni. Untuk semak sama ada dah berjaya install ataupun belum, awak pergi dekat bahagian sebelah kiri ni ada Expert Advisor. Kalau dah berjaya install, awak akan nampak Cat Nova V.1.0.6 dah berjaya kita install. Itu saja.